Umur persaraan nak naik sampai 65 tahun? Serius lah, habis bila masa anak muda nak kerja? Kalau semua masih kerja sampai 65, peluang untuk anak muda makin sempit. Ramai graduan menganggur. Ramai lari ke luar negara cari rezeki. Kerajaan kata nak selaras dengan negara maju. Tapi kita kena fikir, negara maju pun bagi ruang kepada tenaga muda untuk berkembang. Orang tua kita memang berjasa. Tapi kalau tak lepaskan jawatan, siapa yang akan teruskan perjuangan tu? Korang rasa macam mana? Adakah patut kita kena pencen cadangan ni pencen sampai 65 tahun? Umur 60 pun sampai 60 pun masih lagi kerja dunia, apatah lagi 65 tahun. Allahu Akbar. Kita hari ni hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fikir-fikirkanlah. Takkanlah kehidupan kita macam orang kafarah juga. Orang kafarah pun hidup berkeluarga. Ada anak, kumpul harta. Tak salah nak ada harta, tapi janganlah kumpul harta tu untuk diri sendiri saja. Bagilah dekat orang lain sama yang memerlukan. Jadi, korang rasa macam mana cadangan ni? Patut ke tak? Kalau korang rasa, korang komen lah. Korang rasa macam mana? Rasa macam tak patut lah. Jemputlah follow, like, komen dan share video ni, save video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.